Kawan saya hampir buat kesalahan yang bodoh. Yelah, dia baru bekerja dan baru-baru ni dapat gaji pertama. Jadi, dia nak asingkan duit sebagai simpanan. Dia terjumpalah satu platform yang mana dia boleh simpan emas serendah RM10 akan dapat 0.01 gram. Jadi, nasib baiklah dia tanya pendapat saya dulu. Dia tanya, "Bal, okey ke tak kalau aku nak simpan emas RM10 dapat 0.01 gram?" Jadi saya bukalah cerita. Sebenarnya nak simpan emas ada beberapa kriteria yang paling penting untuk kita consider. Yang pertama adalah harga pegang yang rendah. Cuba kira, ataupun RM10 dapat 0.01 gram. Kalau nak dapatkan 1 gram bersamaan dengan berapa? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah spread yang rendah ataupun susuk nilai yang rendah sebaiknya bawah daripada 10%. Itu sebaiknya lah. Dan yang ketiga, ini poin paling penting. Yang mana ialah kita beli emas, kita nak jual emas pun senang. Senang kata, poin ketiga adalah senang untuk dijual balik. Okey? Kalau kita simpan harga rendah pun tapi nak jual balik pun bukan main susah. Itu bukan satu kriteria yang cukup. Kalau boleh kita nak harga yang rendah dan bila kita nak jual balik pun senang. Tiga-tiga kriteria ni ada dekat Public Gold. Jadi saya sajalah dekat kawan saya, mungkin kau boleh simpan dulu dekat Public Gold. Sebab dekat Public Gold ni kita boleh menyimpan serendah RM100 dan andai kata cukup 1 gram, kau boleh keluarkan emas fizikal jika kau nak keluarkan. Jadi sesiapa yang dekat sini mencari satu platform simpanan, okay, tuan-puan boleh consider Public Gold sebagai simpanan emas ataupun sebagai long term saving. Sesiapa yang nak dibantu, korang boleh isi beg oren di bawah ataupun beg biru di bawah. Nanti saya akan bantu sebaiknya. Jemput follow.